Secara ideanya, penyimpan emas Tegar tak ada plan pun nak jual emas mereka. Emas naik, harga mencanak-canak sekalipun, mereka tak nak jual. Apatah lagi bila harga emas jatuh, dalam kepala penyimpan emas Tegar ni, emas ni sebagai bot pelamat untuk keluarga mereka. Dan misi mereka untuk cukupkan at least 1 kilo satu keluarga, bukan untuk jual bila harga emas naik, tapi untuk protect masa depan keluarga mereka. Dan kalau ada hal yang mendesak, barulah mereka akan jual emas. Dan yang kedua, selain daripada protect masa depan keluarga, emas ni juga boleh dijadikan untuk kembangkan lagi kekayaan. Kita ada emas, bermaksud kita ada duit. Malah duit ni lebih terjamin bila kita simpan dalam bentuk tabungan emas macam ni. Contohnya, bila kita ada peluang untuk beli rumah jauh di bawah market value, kita boleh gunakan emas ni sebagai modal deposit untuk beli rumah. Macam mana caranya? Kita pajak sahaja emas kita dekat Arahnu untuk dapatkan pinjaman segera untuk bayar deposit rumah. Kemudian, lepas loan dah lulus, bank dah release loan tu, kita boleh gunakan balik cashback untuk tebus balik emas di Arahnu. Malah kalau ada lebihan, boleh guna untuk top up lagi simpanan emas kita. Jadi emas yang asal tu masih lagi kekal milik kita. Malah kita juga boleh gunakan cash flow ni untuk tambah lagi simpanan emas kita dari masa ke masa. Dan buatlah proses ni berulang-ulang kali, insya-Allah simpanan emas kita akan sentiasa bertambah. Kekayaan kita pun semakin berkembang dari tahun ke tahun. Jadi untuk tuan-puan yang nak simpan emas, belajarlah ilmu macam mana cara untuk gunakan emas sebagai alat untuk kembangkan lagi kekayaan. Bukan buy low, sell high sahaja yang buatkan kekayaan kita tak ke mana-mana. Jadi, untuk tuan-puan yang simpan emas, belajarlah ilmu macam mana cara untuk gunakan emas sebagai alat untuk kembangkan lagi kekayaan. Bukan leka dengan permainan buy low, sell high sahaja yang membuatkan kekayaan kita tak ke mana-mana. Jadi, untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu dan juga tips macam mana cara untuk kaya dengan emas, jangan lupa follow Wafa cepat-cepat. Dan untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan 100 gram ataupun dengan 10 dinar yang pertama, boleh sahaja terus rujuk pin video Wafa. InsyaAllah Wafa bantu sebaiknya.